Ini kisah saya ke bazar semalam. Bukan 2 hari semalam. Nak mencari minuman viral tu lah, Mr. Yogurt. Selain daripada air yogurt, terdapat air mojito juga tau. Minuman bersusu seperti Thai tea dan lain-lain pun menjadi rutan kat sini. Punyalah ramai umat manusia. Pilihan minuman air yogurt di sini memang banyak. Semuanya freshly made. Yang sentiasa menjadi pilihan pelanggan tentulah air yogurt perisa buah-buahan. Paling popular, strawberry yogurt. Katanya untuk hari ni saja dah 2-3 kali bantu sebab habis. Bayangkan masa berbuka minum air yogurt strawberry lemak-lemak masam manis. Sedapnya. Yang ini pun antara popular di Mr. Yogurt. Mixed berries yogurt. Yang ini pun saya recommend. Naklah daripada lain, boleh try honeydew yogurt. Okey, misi dah tercapai. Jomlah kita balik untuk berbuka puasa. Apa yang sedap tentang Mixed berry yogurt ni, kita akan rasa macam-macam jenis buah berry dalamnya. Untuk strawberry yogurt ni memang kick lah, masam-masam manis. Kedua-dua air yogurt ni memang refreshing dan sedap. Korang boleh request sama ada beli dalam cawan ataupun dibungkus macam ni. Pilihan di tangan anda. Tiba. Jangan lupa untuk berbuka dengan Mr. Yogurt, okey?